Hello guys, so kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana cara untuk guna VOR. So VOR ni adalah salah satu navigation aid yang pilot boleh guna untuk navigate between satu tempat ke satu tempat yang lain. So ini adalah based on apa yang aku belajar lah masa ground school, time private pilot license dulu. So a little bit of cara untuk gunakan benda ni dalam Garmin G1000. Sebelum tu aku nak tunjuk kat korang, sekarang kita ada dekat Tioman. Kita ada dekat Tioman Island. Dan aku nak tunjuk dekat korang macam mana aku set up VOR dekat dalam ni. So first, aku pergi dekat multifunction display. So dekat sini aku pergi ke bahagian nearest VOR. So dekat sini ada listkan beberapa VOR yang ada lah. So kalau macam korang boleh tengok kat sini, VOR yang paling dekat is VPT 6.6 miles dari Tioman Island ni. So dekat sini aku nampak frekuensi dia adalah 114.0. So since aku dah tahu 114.0, apa aku buat is aku pergi ke sini dalam navs. So aku akan select 114.0 dan aku akan masukkan nav ni, frekuensi ni dalam aktif punya frekuensi lah. So dekat sini korang nampak dia akan start tracking VOR 114.0. So aku akan take off dulu and then aku akan tunjuk kat korang macam mana aku track this VOR. Okay, now kita tengah airborne. So since aku dah set benda ni kepada 114.0 untuk VOR, apa yang aku boleh buat is aku pergi ke CDI ni and aku akan nampak aku akan pergi ke bearing number 1 dan aku nampak dia punya arrow pergi ke sini. So apa aku akan buat is aku akan pergi ke CDI and track that one pergi ke bearing tu. So once aku dah align aku punya VOR tracker dengan petunjuk arah VOR tu, so apa aku buat is aku akan just pergi ke tekan nav. Dia akan auto tracking aku punya heading mengikut lokasi VOR tu lah. So macam korang boleh tengok dia tengah point directly pergi ke VOR tu. And dia tengah adjust supaya dia boleh intercept lokasi VOR tu and then fly towards the VOR station. Dan korang nampak kat sini VOR station ni located here, dan kapal tu dia tengah tracking the VOR and then dia tengah adjust the plane supaya dia boleh intercept the line and then fly direct towards that VOR. So itu cara salah satu cara lah untuk untuk gunakan nav selain daripada GPS. Method ni as a redundant, kalau maybe GPS tak boleh pakai, korang boleh gunakan VOR as a backup method untuk tracking korang punya heading untuk bergerak daripada satu point ke satu point yang lain. So this one is very useful kalau korang nak mencuba a little bit something yang more challenging lah selain daripada GPS. So itu saja, just a brief introduction of what is VOR. Just a general rough idea of macam mana korang boleh gunakan VOR kalau korang memakai, korang gunakan flight sim. And satu lagi, aku tengah menjual aku punya throttle control for Cessna, dan korang-korang berminat untuk to add more realism dalam korang punya flight sim, luar negara jual maybe dalam 1000 lebih, tapi aku hanya jual around RM350 per piece, per item. So kalau korang berminat boleh DM dan aku akan kasih share details.